Semua hak mana-mana syarah Bukhari dia faham lagu tu. Hak mana-mana mengaji Bukhari dengan molek, dengan berguru molek, memang lagu tu. Tak lari. Ni, ni kitab ni Syekh Fakhruddin, Syekhul Hadis Deoban yang terkenal dulu. Kitab Idhaful Bukhari syarah dia kata lagu tu. Lagu ni. Sopo aja. Jangan kita kata pelik dah lagu ni. Pelik pada kita hak tak ngaji. Pada hak ngaji tak pelik benda ni. Jumpa semua. Begitu. Kalau kita duduk teredip lagu mana? Mungkin kita duduk biasa dengan hak ni. Ya, biasalah. Kita kena biasakan dengan hak ni pula. Gitu je lah. Dia masalah biasa ni. Biasa berasa tak sedap sebab tak biasa tu. Sebab tak biasa ya. Kalau biasa tak apalah. Benda-benda banyak makanan gapo kalangan kita ni kan. Dulu mana orang kita kenal keju ke gapo. Keju ke butter ke. Orang kita tak makan, masyarakat Melayu kita dulu. Burger ke gapo ke. Tak ada dulu. Tapi jadi popular kan kemudian. Mahal pun beli semacam yogurt ke gapo. Bapa gitu tu padahal mana orang tua kita tu, nenek kita makan benda tu. Bukan negeri susu ni. Yang gomo import gitu tu apa. Mana kita sudah berubah. Sepatutnya supaya makanan kita pun boleh berubah, fikir kita pun boleh berubah jugalah sepatutnya. Begitu. Tak apalah. Itu pendapat Imam Bukhari memang gitu. Bagi dia tak apa. Mudahlah. Lepas tu kita kata, kita rasa tak sedap tu, kadang-kadang kita tidak fikir untung rugi kita tu kalau terima tu. Kita duk kira tak serupa je. Dengan hak sekala kita tak tahu hak dia royak tu apa untungnya, apa ruginya. Dan hak selama ni kalau kita pegang tu apa kurangnya, apa ruginya. Jadi fitnah. Tidak. Yalah. Fitnah tu dia benda nisbi kan. Orang hak tak faham dia akan kata fitnah lah. Fitnah apa benda ada dalam kitab tu kan. Kita tak apa dah. Kita ni insya-Allah lah. Jadi fitnah apa? Mengancam hak orang lain ke? Tak ada. Tergugat hak orang lain ke? Kurang hak orang lain? Tak. Ini masalah peribadi dia itu masalah. Sebab tu ya kita nak suruh mengaji sangat tu. Bila terbuka, tersebar luas sistem pengajian ni, dia akan jadi lagu lain. Cara berfikir. Sebab kata saat ni lah makanan saat ni kan. Dia berubah. Apa kita tak boleh berubah benda lain? Asalkan benda tu makanan halal. Apa? Walaupun tak pernah kita tengok tu, nenek kita tak pernah tengok, apa je. Lagu tu juga. Ni pun makan juga ni. Nak makan. Cuba biar terang dulu. Sedap kau tidak. Jangan gaduh tolak selalu. Takut-takutnya sedap mula, nak semua. Jadi kalau mengikut Bukhari ni begitulah. Boleh baca Quran, boleh sentuh Quran, boleh hak ni lah, tulis kau gapo kau bawa kau. Tak ada duduk berselindung-selindung. Tak ada duduk takwil. Tak ada duduk orang kata niat benda lain, tak ada. Memang niat Quran. Tak apa. Sebab apa? Sebab kalau dalam mazhab orang kata tak boleh tu pun, dia kata kalau baca, masalah baca. Kalau baca dia kata kita tidak niat baca Quran. Kita niat doa. Boleh pula walaupun ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Niat nak makan nasi. Sebab sunnah Nabi kan. Bukan baca Quran. Bila ada niat baca Quran apa tu? Kita tak baca bismillah semua. Boleh, tak boleh kau. Perempuan mari kotor tu kau misalnya baca bismillah nak makan nasi. Boleh. Dia kata sebab tu tidak niat Quran. Dia bagi kod tu. Lepas tu kita nak mula naik kenderaan ke apa? Subhanallazi sakhara lana. Itulah. Ayat Quran tu. Dia kata tak apa, tu sebagai doa. Itu dengan niat lagu lain. Tapi kalau sebagai Quran tak boleh. Sebagai Quran tak boleh. Pas banyak mana tak boleh. Macam-macam pula pendapat. Hak ni kata tak boleh, satu ayat yang lengkap tak boleh. Hak ni pula kata satu ayat saja boleh. Hak ni pula kata tidak. Bukan satu ayat saja, lebih lagi. Misalnya ayat kursi. Ayat kursi tu kan doa panjang tu. Boleh, dia kata. Macam-macam pula pendapat. Kan susah tu. Tu dari segi baca, dari segi nak bawa pula. Katakanlah ni Quran, kita pun bubuh ni. Saya tidak bawa Quran, saya bawa ni. Padahal mana besar Quran dengan ni. Jadi itu takwil.
Sehingga ulama-ulama ada sebut, kalau kita bawa jarum sepucuk, jarum ni besar mana? Bawa ke dia tu, bawa jarum, kata dia. Nah. Jadi tak apalah, sebab kita tidak niat bawa Quran. Nah. Niat bawa jarum. Jadi itu kena takwil. Susah tu. Imam Ayat loya tu. Imam Bukhari kata tak payah. Tak payah semua tu. Nyusah je. Niat bawa Quran. Apa niat bawa gol lain? Tak Quran, memang Quran. Hak nu pula kata, tengok, kalau tafsir bahagian tafsir dia kita boleh jamu. Ayat Quran tak boleh jamu. Tafsir pula, kalau tafsir tu lebih banyak daripada ayat Quran tu, tak apa, tafsir tu boleh bawa. Tapi kalau tafsir tu macam tafsir Jalalain ke, tafsir Nasafi ke, lebih kurang sama, tak boleh, kata dia. Pula. Padahal ada Quran juga dalam tu. Dia macam-macam pendapat ulama. Imam Bukhari kata ada. Quran semata-mata pun boleh. Tak ada campur dengan orang lain. Nak pegang ayat Quran pun boleh. Tak ada gapo, kata dia. Lepas tu apa ya? Orang lain ni ramalkan, kita kata orang cerdik-cerdik juga, imam-imam besar juga. Takkan kita nak tolak main-main. Demo pun ada hujah juga, ada dalil juga. Orang kata kan. Lepas tu demo ingat demo saja, kau ada hujahnya. Nah. Orang lain pun ada hujah juga. Memanglah. Sebab tu kita ngaji, bukan maknanya kalau kita kata kita utamakan hak ni, kita pelekeh hak lain. Tak, sama sekali tidak gitu. Jangan gitu. Memang ada dalil. Cuma bagi kita orang biasa ni, kita nak tahu mana dalil orang ni lebih kuat daripada hak orang ni. Kita nak tahu mana. Hak ni lebih kuat daripada hak ni. Kita nak tahu mana. Boleh jadi kita kata, sebab ramah hak ni. Jadi hak ramah tu mesti betul kah? Mesti lebih tepat kah? Ada kalanya hak ramah ni tak tepat. Seorang yang kadang-kadang hak tepat. Hak mengubah dunia ni pun banyak seorang yang mula-mula. Bukan ramah. Kalau nak arah hak tu, hak ramah tak jadi apa. Kalau nak kira dalam Quran pun sebut kebanyakan manusia tu tak reti hak kebanyakan. Kalau nak kira hak ramah, majoriti, tak boleh. Jadi tidak mesti belaka tu bukan ukuran. Kalau nak kata ramah, tak. Kalau nak kata dalil dia lebih kemah. Kemah tu sebab apa? Sebab apa? Hak tu tak tahu. Sebab hak ni pegang dengan dalil hadis saja, hak tu pegang Quran kau. Hak tu makna dalil dia lebih kemah. Hak ni hadis, hak ni Quran, tentu lebih Quran. Biar tu lagu tu. Biar tu lagu tu. Jadi hak ni lebih sebab apa? Mana kita tahu? Kalau orang biasa ni tak sahaja tak tahu. Dia kena orang ngaji juga, barulah dia tahu inilah ni kemah. Sekali. Yang keduanya ada kalanya kita kadang-kadang hak ni kemah dah. Tapi oleh kerana tak serupa dengan hak kebiasaan kita, kita tak saya pakai juga, tak saya berubah juga. Walaupun hak ni selain daripada kemah tu, orang kata lebih sesuai dengan hak semasa, relevan dengan hak semasa. Walaupun gitu, tak sah macam. Itu tak kena tu sikat lagu tu. Sikat lagu tu maknanya sampai basikal dulu kita nak tahu dengan basikal. Motor ada kan? Kereta ada, kapal terbang ada, jet ada. Itu semua kenderaan belaka. Jangan kita duduk gitu, tak boleh, tak kena tu, tak maju lagu tu. Islam bukan menghalang kemajuan dalam apa perkara pun. Maknanya kita kena tengok. Jadi bila kita tengok, kalau dalam Quran ada ke tidak dalam Quran, boleh setuh ke tak boleh setuh Quran, ada ke tidak? Situ dulu, dia kena pergi situ dulu. Hak tu kata ada. La yamassuhu illa al-mutahharu. La yamassuhu illa al-mutahharu. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Ni tapi masing-masing tahu, hak pandai-pandai ni imam-imam tahu tak kemah mana hak tu. Walaupun kita kata memang hak tu dalil kita, tapi tak kemah tu. Artinya cara dalam mahkamah lah masing-masing lawyer kan. Hak ni kata sedap dah bunyi dah. Hak tak erti dah. Hak ni mari sedap hak ni pula dah. Gitulah. Hak ni pun hak dia kata gitu. Saya pun pegang hak tu juga kata ni. Hak kata tak apa pegang Quran. Ayat tu juga kata dia. Hak mana? La yamassu illa al-mutahharun. Tak ada dah ayat Quran hak lain. Hak cara kau sentuh Quran dia boleh kau tak boleh, tak ada kecuali hak tu. Hak kata tak boleh pun dia pegang dengan hak tu juga. Hak kata boleh pun dia pegang dengan hak tu juga. Apa lagu mana? La yamassuhu illa al-mutahharun.